Tampak murung selepas pemergian ibu, netizen menyarankan usahawan selebriti Rizzo Okumura membawa anak tunggalnya, Sky, bertemu pakar psikiatri. Perkara tersebut diusulkan selepas melihat video dikongsikan Rizzo Okumura yang menunjukkan remaja berusia 13 tahun itu mengasingkan diri di dalam bilik dan baring dalam keadaan posisi menggulungkan badan. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Rizwan memuat naik hantaran berupa video persediaan menunggu waktu berbuka puasa bersama pekerja di premis perniagaannya. Namun menyedari kelibat Sky tidak kelihatan, Rizwan mencari puteranya hingga ke bilik belakang dan menemui puteranya terbaring di sofa. Paparan video tersebut mencetuskan kebimbangan ramai terhadap emosi seorang anak yang kehilangan ibunya, Akiko Okumura. Cara Sky baring seperti posisi bayi dalam kandungan merupakan tanda amaran. Dia dalam keadaan tertekan serta syarat kesakitan. Lebih baik sekiranya Sky dirujukkan kepada pakar psikologi atau psikiatri untuk pemeriksaan lanjut, tulis netizen dalam video dikongsikan dalam TikTok. Dia tutup pintu. Tak. Sky. Are you okay? Are you okay or not?